Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru balik sekolah. Kita nak tuai madu tengok madu banyak Okey, madu banyak. Hampir penuh topping, tapi topping ni besar ni. Jadi kita tengok saiz topping ini dalam 17 heci. Okey, tengok madu banyak sebab ni musim madu belum habis lagi. Okey, kita tengok ni cecai. Ni lagu ni madu. Okey, dia bersinar lagu tu. Hak ni kuning-kuning ni bee pollen. Jadi bila saya nak buat jus markisa bermadu, ni. Okey. Ni jus markisa bermadu tanpa gula Okey. Campuran dia ialah belimbing buluh. Okey. Buah markisa ni saya dah buat bekukan dia jadi pati, kumpul-kumpul sebab dia supaya dia tahan lama. Jus markisa ni pati dia. Okey. Lepas tu kita gunakan bee pollen ni. Bee pollen ni ini bee pollen dia. Okey, ni bee pollen. Lepas tu ni madu kita guna. Okey, ni kita tak buat gula, kita buat madu. Okey, madu bila dia sedup boleh botol lagu ni. Ni botol 1 kilo, ni botol 250 gram. Okey. Lepas tu untuk tambah perisa sedap sikit, kita campur dengan asam boy bubah asam boy. Kalau siapa-siapa tak siap asam boy pun kita boleh sikit asam boy tu. Okey. Jadi hari ni saya nak sedup madu ni, nak buat jus markisa bermadu berbee pollen. Untuk kesihatan Okey. Siapa-siapa nak beli boleh hubungi saya di 0132435354 lokasi Puncak Alam. Okey.